Okey, sekarang 9.48 baru nak keluar ni. Baru nak reverse keluar ni. Hari ni 51, 52, tapi satu tu silap. Terambil Politek punya, sama macam mana boleh masuk dah aku punya ni. Masuk Politek dah pula. 51 je lah. Biasa 42 lah. Tolak dia punya masuk Politek tu. Okey, berapa ketua hari ni? Boleh 50? 60-70 Siapa COD lah? Ui, mantap. COD 28 Boleh 50 ya. 51 Boleh siapa COD lah? COD 9 tu. Di 28 pas COD mau. Okey. Malam-malam ni. Panjang lah Jumaat ni. Baru keluar. Oh ya, tak apa. Apapun. Semoga tak salah, insyaAllah. Pada ladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey. Pergi Kingfisher Sulaiman dulu. Ada satu stok Aisyah. Terselit satu. Apa tu? Petang lah, malah menjadi nak terus ke Kingfisher Sulaiman. Waktu ke Kuala Mengatah. Waktu ada sekolah sukan ada berapa tadi? 2 ke 3 ke ITM. Ada tak banyak kan lah, ada 2-3 pasal. Waktu ILP tak ada, sekolah Indon ada. Sekolah Indon, sekolah Melawar ada. Lawaria pun ada. IKM tak ada. Lepas tu kita ke hari ni tak tahu. IKM memang tak ada Jumaat hari ni. Kalau tak ada orang LLP rasanya macam ada. Ramai juga kan kalau luar masuk solat sana saja. Kalau budak-budak tak ada pun boleh lah. Kalau luar masuk IKM tak ada. Kalau tak, mana sempat lah. Kalau sempat ke Sabah Port je lah. Sabah pun ada. Tak banyak. Okey, kita kasih OFD dulu. Ya, kita sampai depan Mini Putrajaya. Tadi ada satu orang tu daripada Taman Sepanggar, dia tak bayar. Satu ni minta QR. Ini daripada mana satu lagi ni, dia baru tanya. Pada respon, dia baru tanya dekat mana. Saya cakap baru keluar. Oh, sampai depan dia, sekarang pukul 7 minit baru sampai depan UMS ni. Flyover depan UMS. So kita pergi Kingfisher Sulaiman dulu. Kingfisher Sulaiman tak ada COD. Di Kuala Mengatah macam ada tak ada dia. Pasti pula. Macam ada kau tak cek. Kingfisher Sulaiman tak ada. Kingfisher Sulaiman One Platinum tak pasti tak ada. Ada ke tak? Saya ada ambil ke tak? Saya tadi ada satu tapi alamat tumpangnya tu bukan Dewan Sulaiman tu, dia tulis Dewan Sulaiman One Platinum dia. Tak ada blok, tak ada rumah. Itu memang orang luar tu tumpang alamat situ. Nak kena tunggu dia orang pula. Macam saya tak ambil tadi alamat tumpang. Kita pergi ni, nak kena cek balik. Pergi dekat apa tu, di jalan nak masuk ke Kingfisher Sulaiman. Hari ni boleh banyak sikit lah sebab si Wahab tu cuti. Berapa secuti tak tahulah dia. Malah MC kononnya. MC dia konon. Siap bagi tahu esok aku MC esok. Dia gelak-gelak ni. Aduh, esok MC. Patut pagi ni baru telefon cakap MC. Ni malam dah awal-awal lagi aku esok tahu tu aku MC. Boleh tahu pula esok nak MC. Aduh, macam-macam ada ni. Caution, front car. Itu bukan medical check tu, malas check out.
Caution, front car. Lane departure. Cuaca dah cerah dah. Suhu dah 33 dah. Oi, dah. Hari ni sempat solat jemaah di mana ni? Kita tengok lah. Pasal pukul 10 baru keluar ni. Kalau keluar awal Caution, tidak. front car. Rasanya boleh di TLDM ni. Ni kita tahu lah. Allah Alam. Kita tengok lah macam mana. Rasanya ILB. Kalau minggu lepas siap boleh masuk TLDM atau keluar lagi TLDM. Ingatkan solat TLDM. Sekali aku dapat keluar TLDM, solat kat luar je dah. Lane departure. Syukurlah. Okay. Sama harga KWJ Sulaman ya. Ya, 10.16 kita dah sampai ke Kingfisher Sulaman. Kita hantar di lorong 2 dulu. Baru lepas hantar lorong 2, kita ke lorong 6. Lepas tu kita ke lorong 8. Lepas tu ke Sulaman Platinum Tower sana. Lepas tu habis sana tu kita terus ke atas ke Kuala Mengatang. Ni sekarang nak pergi ke lorong 6. Lorong 6, lorong 8. Syakat-syakat. Okey, sini tak sibuk. Boleh lah main syakat-syakat. Aman. Ingat hati-hati dah. Okey, lorong 6. Nombor 9. Ujung. Nombor 7, 8, 9. Ingat 9 kan? Oh, apa tu ni ya? Okey. Okey, yang tadi yang Jambatan Laut ada satu COD. Dia kata hantar saja. Mana saja. Dia kata hantar saja. Nanti dia ada tinggal duit sana. Sebab dia balik kampung ni. Raya tak habis-habis lagi. Balik raya 29. Lorong 8, lorong 9. Mana ni? Ujung. Terus 27. Oh, 29 sini. 29 kat sini. Okey. Mana ni? Oops. Siapa ni? Jessica. Okey, settle. Aduh. Tentang manual pula. Okey, settle sudah sini. Kita ke terus ke One Platinum. Aduh. Pusing. Keluar 9 lah. Pusing malah kena budak U-turn ni. Jalan straight. Habis sudah sini. Ini leceh kebanyakan ni bakut yang bela rosak. Jadi niaga tak reti, printer tak reti nak servis, main pering je. Jadi bakut pun tak ni lah. Ada yang tak ada line putus-putus lah, blur lah, tak terang lah, susah lah. Jadi kita nak scan pun susah. Scan pakai handphone ni memang leceh. Kalau scan alat gunung tu memang dia pakai laser tu dia senang dia baca, tapi ada je yang tak boleh baca. Tapi yang tu lagi senang lah mungkin. Yang tu walaupun blur pun dia ada juga dia boleh baca. Ni kalau telefon ada leceh.
Okey, siap sudah ni. Kita nak check apa tu yang orang mengata ni. Nak marking dia punya apa tu, check nombor rumah dengan logo ni, senang sikit. Nak susun L16, L17, biasa. Ini L6, L13. Mana ni arrow ni? L15, L6 ni. Okey. Satu lagi ni. Ada satu seri indah blok ni. Yang ni pun L16. Okey, beres. So ni L16, L17, L6, L6, L13, 15. Beres. Okey, jom. Oh ya, gelap aku ni. Berangin kat luar macam nak hujan ni. Nampak oh, pokok-pokok buat wangi tu. Ha. Oi, buat pokok perangi ni. Mana awan macam ni. Kalau ikut sebelah bukit ni clear lagi. Yang kuat ni, putar-putar pokok ni. Tengok tu. Sebelah sini pun tengok. Oh, angin tu. Oh, laluan angin ke ni? Putar-putar. Angin tu. Ni saya berjalan ikut arah angin. Kalau tak lawan angin, kalau lawan angin tu keluar ni. Masuk angin ni. Seringan bawa kereta sebab angin torak nak kebakar. Kuat. Tapi clear semua nampak ni. Sebelah sini pun cerah, sebelah lalu nampak cerah lagi ni. Harapnya cerah sampai ke petang lah. Tapi kalau dia nak hujan kejap je ni. Oh, tengok. Angin kuat ni. Angin kuat saja tak apa. Pecah sikit, taklah panas sangat. Rasa ada ruang angin. Okey, beres. Okey, kita sampai ke Taman Kuala Menggatan, nak ke lorong 6. Kalau Taman Kuala Menggatan ni memang saya okey dah. Lorong-lorong dia boleh hafal dah. 99% saya hafal lorong-lorong dia. Sebab dah biasa lalu sini. Kita boleh tahu dah. Dah biasa dah, cepat lah. Kalau tak, mana nak cari lorong awal-awal dulu, pusing. Mana lorong tu, mana ikut lorong ni. Nombor 7 hujung sana. Dah nak cari nombor pening lah pun. Mana lorong 6, mana lorong 7. Semua sana dia satu lagi tu lorong 16 dengan 16 rasanya. Macam satu lorong je. Ada tulis 14, ada tulis 16 lorong tu. Balik lah. Okey, dan 27 ada rumah ke? Lorong 6 nombor 27. Ini dia suruh hantar juga sini. Okey. Diberi. Okey. Kita pergi POD dulu. Ada bakul. Tak, itu je. Okey, so kita ke lorong ni 15, ni lorong 13. Nombor 12. Okey. Pusing. Ni 13 ni dia fasa
Fasa 1, fasa 2. Fasa 2. Ni fasa 1, fasa 2. Ni fasa 1 sebenarnya. Fasa 2 sebelah sana 13. Ini sampai lorong 7 je fasa 1. Fasa 2 dia start dengan nombor lorong 11. Lorong 10. Lorong 10 separuh juga sampailah lorong 16. Lepas tu fasa 2 rasanya. Baru dia start dengan nombor 13. Attention to pedestrians. Pedestrian. Oh, 33 darjah dah. Sekarang pukul 10.39 pagi.